Ramai yang tak tahu pesaing sebenar untuk Proton X90 ni apa. Di Malaysia ada beberapa model, ada beberapa brand yang bawa SUV 7 tempat duduk ini. Tapi kebanyakannya adalah segmen B dan segmen C. Pesaing dia kalau untuk 7 tempat duduk SUV segmen D, kalau kita yang biasa nampak adalah contoh seperti Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail. Tapi itu bukan pesaing dia sebenarnya. Itu kecil. Yang itu kecil. Bukan sama saiz dengan yang ini. Yang itu adalah segmen C. Segmen C, 7-seater SUV. Okay. Macam Mitsubishi Outlander. Yang itu segmen C kan. Okay. Expander apa? Expander segmen B. Segmen B kalau untuk Proton adalah Proton X50. Segmen C untuk Proton adalah X70. Yang ini segmen D. Pesaing dia yang sebenarnya adalah yang kebanyakannya berharga 200,000 ke atas. Okay, seperti untuk pesaing daripada Korea adalah Hyundai Santa Fe. Yang lain Kia Sorento. Daripada China yang baru datang apa? Okey. Dia ada satu dulu Cherry Tiggo 8 Pro, tapi itu pun tak reach macam di segmen punya size lagi. Yang sekarang yang ada di pasaran untuk pesaing daripada China adalah Jayco J8. Itu sama. Dia punya size lebih kurang dengan ini. Okey, untuk jenama daripada Jepun adalah Mazda CX-8. Ini yang saya sebut ni adalah pesaing dia yang sebenar. Dia punya dimensi untuk nak dikategorikan sebagai segmen D SUV yang 7 tempat duduk, dia punya lebar dia at least, kalau anda semak dia punya betul-betul dimensi untuk segmen D SUV, tak kisahlah apa-apa brand, kebiasaannya dia punya lebar dia dalam sekitar 1900 mm, hampir 2 meter. Kalau ada plus minus sekalipun dalam 20-30 mm plus minus lah. Okay, untuk daripada sudut tepi, dia punya panjang dia daripada bumper ujung ke bumper depan, dia punya panjang dia at least dalam 4800 mm, hampir ke 5 meter. Itu standard untuk D segmen punya size 7 tempat duduk SUV 4800 mm. Kalau ada plus minus, kalau besar pun plus minus dalam 20-30 mm. Kalau kontot sikit pun dalam plus minus 20 mm macam itu. Kalau ada yang brand lain dia punya pendek, kalau pendek sikit pun dalam 20-30 mm. Itu standard untuk D segmen. Untuk dia punya jarak roda depan ke roda belakang, dia punya wheelbase pun at least dalam 2800 mm lah. Kalau ada plus minus pun dalam 10-20 mm. Kalau ada yang segmen D yang panjang sikit, mungkin lebih sikit daripada itulah. Ni dalam sekitar 2815 tak silap saya lah. Itu adalah dia punya pesaing. Itu adalah dia punya dimensi untuk D segmen SUV. Untuk C segmen SUV 7 tempat duduk, kalau macam Outlander, Nissan X-Trail, yang itu dia lebih kecil. Itu kalau standard segmen C dalam sekitar 4700 mm. Dia punya lebar pun takkan sampai 1900 mm kalau untuk segmen C. Apatah lagi yang kecil seperti yang Expander ataupun Veloz, Alza, yang itu jauh lagi kecil daripada yang ini. Tapi harga dia seperti segmen B punya harga, macam Veloz punya harga sekitar 100,000. Inilah dia 99,000 sebelum insurans. Insurans kalau ada NCD apa semua pun tambah dalam 1,000 lebih saja. Kalau ada 55% NCD, anda dah dapat memiliki SUV di segmen dengan harga permulaan 100,000. Dah dapat kereta sebesar ini, sebaik ini. Harga sama dengan X70. X70 sama, starting price dia sekarang 99,800. Sama juga dengan yang X50 ini. Dua-dua ni yang eksekutif di belakang tu dia tiada adas. Sama jugalah dengan yang
X90, semua variant sekarang dah tiada lagi ADAS. Kenapa Proton ambil langkah dia keluarkan ADAS ni? First ialah dia nak kurangkan harga, dia nak stay kompetitif dan relevan, dan dia dah study market untuk Malaysia. Macam Xpander pun orang tetap beli juga. Kenapa? Sebab dia harga dia 100,000 tetap orang beli walaupun tiada ADAS ke apa. Dia sebabkan orang perlu 7 tempat duduk yang stylish, yang up to date dia punya design. Jadinya yang Proton X90 sekarang ni offer, itulah direction dia sebenarnya. Apa yang orang Malaysia perlu, dia nak kereta yang baru, yang modern, ada style yang SUV punya styling. Dia tak nak nampak macam MPV punya styling. Jadi inilah dia punya jawapan dia. Dia tiada ADAS tapi at least passive safety features, yang benda yang wajib ada, at least dia ada. Seperti 6 beg udara. Itu yang penting sebenarnya untuk sebuah kereta family. 6 beg udara itu untuk kegunaan, maksudnya untuk ke semua penumpang, dia ada benefit dia. Kalau untuk ADAS seperti intelligent cruise control, iaitu hanya benefit kepada driver saja. Penumpang tu sama juga, ada ICC ke tiada ke, penumpang anak-anak tetap tak ada kelebihan dia. Tapi kalau untuk ruang, penumpang akan dapat dia punya keselesaan yang lebih, dia punya ruang yang lebih. Untuk 100,000 anda spend, anda ada 4 orang anak ataupun ada 3 orang anak campur dengan ibu bapa sekali, duduk sekali. Jadi kalau anda masuk ke showroom Mitsubishi, boleh tanya mereka, dengan 100,000 ni anda boleh dapat kereta apa? Dia tunjuklah Xpander tu. Okey, semua ngam, boleh pakai seat belt semua. Cumanya saiznya lebih kecil, jauh lebih kecil berbanding yang inilah. Anda ada 100,000 ataupun bajet dalam 1,100 sebulan, 1,000 sebulan kan. Anda masuk pula showroom Honda. Okey, dengan bajet 100,000, kereta apa yang anda boleh dapat? Anda tanya kepada penjual. Mereka tunjukkan Honda City. Itulah yang cukup untuk 100,000. Kereta semua memang ada ADAS apa semualah kalau Honda City yang full spec tu kan. Tapi sanggupkan anda biarkan anak-anak anda tanpa tali pinggang keledar? Sebab iyalah, memang muat untuk anak-anak yang kecil, boleh duduk tapi tak ada pakai tali pinggang lah. Sanggupkan anda demi ego, hanya semata-mata untuk lambang, anda beli kereta yang 100,000 tu tanpa fikir tentang keluarga anda, tentang keselamatan. Pakai tali pinggang tu lebih penting daripada ada ADAS yang untuk driver saja kepentingannya lah. Tapi saya tak nafikan lah untuk AEB apa semua, Autonomous Emergency Brake, itu pun sebenarnya dah sepatutnya ada pada untuk harga ataupun sebuah kereta family. Tetapi yang lebih penting adalah anda kena pastikan keluarga anda pakai seat belt untuk ke semua di dalam kereta, dan itu adalah yang first thing yang kita kena pastikan untuk keluarga anda. Okey, kedua barulah pergi kepada passive safety, yang mana ada 6 beg udara sekurang-kurangnya untuk kereta keluarga. Sekarang ni semua kereta yang baru dah ada ESC dan stability control lah. Maksudnya ESC itu adalah stability control, yang mana X90 ni ada. Dia tak buang lah benda-benda yang penting seperti itu. Passive safety dia ada. Jadi itu sebenarnya yang penting untuk sebuah kereta keluarga. Yang apa yang perlu, itulah yang perlu, wajib ada sebenarnya, at least. Yang mana Xpander 2 airbag itu dah tak patut untuk anda beli dah. Anda kena fikir semula, adakah anda hanya demi ego semata-mata nak pakai lambang luar, kereta luar,
tak nak pakai lambang kereta tempatan, anda beli kereta tersebut yang mana saiz yang lebih kecil, tak cukup kapasiti kalau nak duduk untuk keluarga anda. Jadi anda kena fikirkan semula, siapa yang tak pernah masuk X90 ni ataupun pandu uji, tak pernah pandu uji, jom set appointment dengan saya belanja anda pandu uji nanti. Saya belanja anda duduk di X90 yang ada dah sampai ni di hadapan saya ni adalah unit Prime X. Ini adalah 6-seater. 6-seater, dia punya second row captain seat lah. Boleh lalu di tengah-tengah tu. Ya, ini yang Prime X. Prime X dia boleh lalu di ruang tengah. Kita boleh masuk di tengah ataupun di sini. Ini ruang belakang. Kita boleh masuk di tepi ataupun di tengah. Kalau untuk 7-seater, dia lebih mudah sebenarnya. Kalau 7-seater dia boleh tumble sikit dia punya seat. Tapi dia tidaklah macam Exora. Dia lain, dia tak macam Exora punya tumble, dia berpusing lagi dia punya ni. Boleh naik pusing lagi. Ini tidak. Ruang belakang dia, kita boleh tengok dia punya seat belakang ni memang besar. Untuk nak muatkan dewasa pun boleh muat. Bukan hanya sekadar anak yang bersekolah rendah, malah yang bersekolah menengah pun masih muat lagi untuk duduk di belakang ini. Kalau family anda ada 4 orang anak, memang sesuai, cukup yang ini saja. Kalau untuk 7 tempat duduk tu, dia kalau untuk spare, kalau pada akan datang nanti ada tambah anak lagi ke apa, pun okey juga untuk perancangan yang itu. Ruang kargo belakang, inilah ruangnya. Dia lebih besar sedikit berbanding Alza, Outlander, Expander, tapi dia tidaklah besar sangat lah bagi saya. Biasa saja untuk muatkan lagas bag yang cabin size, yang petak tu, yang boleh masuk cabin flight tu, masih muat untuk letak dalam 2 bag campur dengan bag-bag yang kecil sikit lah. Boleh muat 2. Kalau kita bandingkan dengan pesaing yang lain seperti pesaing EV ada BYD M6, tapi yang itu adalah segmen C. Segmen C itu dia bukan styling MPV. Dia bukan styling SUV, dia styling MPV macam Exora. Tapi dia memang lagi kecil lah daripada ini. Itu lebih kurang saiz macam Alza, Veloz, Expander juga tu. So yang ini dia lebih besar. Sesuai untuk balik kampung, tak perlu fikir untuk nak mengejas ke apalah. Untuk long distance sangat sesuai kereta ini. Untuk harga 100,000, kalau contoh pada asalnya anda ada bajet untuk membeli Mazda CX-8. CX-8 dia dah kurangkan harga pada tahun lepas, dalam boleh dapat sekitar 160,000 dah boleh dapat dah Mazda CX-8. Sejak tahun lepas bulan Oktober tak silap saya, Mazda dah kurangkan harga. Jadi sama juga Proton dah kurangkan harga. Jauh lagi murah daripada apa yang saya expect sebenarnya. Jadi untuk 100,000 ni, kalau pada asal anda nak bajet beli Mazda CX-8 160,000, sekarang anda dapat jimat 60,000. 60,000 ada boleh buat beli 1 biji Saga lagi. Anda dapat 2 biji kereta dalam satu family. Jika anda kata Proton X90 ni minyak dia kuat lah, apalah semua lah kan, anda beli satu kereta yang jimat minyak satu. Anda beli ni satu Proton Saga. Minyak Proton Saga dah sejimat Pro 2 sekarang ni. So ada 2 kereta untuk sebuah keluarga. Satu kereta untuk buat jalan jauh, bawa family. Satu kereta untuk anda pergi kerja. Ini kombinasi yang sesuai untuk sebuah keluarga yang ada anak 4 orang, 3 orang, malah 2 orang pun sesuai. So bila balik kampung nanti boleh bawa parent dan anak dapat pakai seatbelt dengan selamat.
Ini kalau anda ada anak 2 orang sekalipun, anak anda boleh duduk di belakang, parent utama kan boleh duduk di second row ni, sangat selesa. Ada ventilation, seat ventilation di sini untuk Prime X saja. Jadi di sini dia ada rasa angin blower dia. Dia tiup, bukan dia tiup, dia sedut, dia rasalah dekat punggung kita. Jadi untuk yang ini, walaupun dia leather seat, orang kata panas, at least dia ada ventilation. So sekejap je lah dia punya panas tu. Untuk variant yang paling murah, yang 99,000 pun ada leather seat juga. Ini kalau ikutkan, sebenarnya yang variant paling murah tu dia tak ada downgrade mana pun sebenarnya. Malah dia upgrade ada. Ya, dia upgrade untuk dia punya leather seat, tapi bukan napa leather seperti ini. Ni lapak napa leather yang prime dan light. Yang itu dia pakai leatherette. Tapi sebenarnya kualiti untuk leatherette sekalipun amat baik dah, cukup baik. Dia punya door trim sama saja, pun ada kemasan kulit ni macam ini, soft touch, dia bukan plastik. Kalau kereta segmen B macam Veloz ke ataupun Alza, Expander, yang ini keras. Yang ini kita rehat tangan kat sini pun memang selesa. Sini pun lembut, soft touch material. Auto down, auto up, dan ada anti pinch, dia tak boleh tersepit tangan anak anda, tak boleh tersepit. Untuk ke 4-4 dia belajar. Kalau kereta Expander ada tak? Cuba beritahu saya. Okey, lepas tu untuk aircon belakang di atas, third row pun ada di atas. So untuk baby apa semua senang kita nak adjust kepada mereka. Pakai kasit kita boleh letak di sinilah, walaupun captain seat dia ada juga isofix hook, kiri dan kanan saja, belah belakang tiada isofix hook. Tapi boleh je, anda boleh letak macam bolster ke apa kan, muat di belakang. Ya betul, bolster untuk anak kecil memang ngam untuk nak letak kiri dan kanan, dua-dua boleh letak. Untuk Prime X saja ada pause switch untuk orang belakang adjust dia punya seat depan nak ke depan ke belakang, daripada belakang pun dah boleh adjust. Untuk variant light sekalipun dah ada Apple CarPlay, Android Auto. So variant yang itu tak ada downgrade, dia upgrade adalah. Dia tambah Android Auto, Apple CarPlay untuk IHU dia. Cuma meter panel dia bukan yang ini, meter yang biasa, bukan dia nak kata analog, dia masih LCD juga. Cumanya anda kena tengok video saya yang lama, saya ada buat satu review ringkas untuk X90 standard. Itu meter panel yang itulah yang dapat pada variant light. Jadi X90 sekarang bermula 100,000 dah ada benda yang necessary. Dia inilah nanti akan hit untuk orang bisnes sewa kereta. Yang variant light itulah, yang itu je yang perlu untuk orang buat bisnes sewa kereta. Memang sangat sesuai. So memang betul dah ada orang yang buat bisnes sewa kereta start cari X90 ni untuk buat sewa. So untuk option mereka selain daripada Alza, kalau customer mereka dia nak sewa kereta yang lebih besar daripada Alza, sebelum ni dia kena suggest Alphard Sapphire. Tapi sekarang ni dia orang boleh suggestkan X90. Dia punya sewa harga tidaklah semahal Alphard. Boleh, harga ramah. Inilah SUV di segmen yang ramah lah. SUV segmen D ramah. Itu mungkin tajuk saya nanti, saya punya thumbnail. Okey. Untuk variant light dan prime biasa nanti saya akan buat review.
Yang ini saya tak nak video saya terlalu panjang sebenarnya. Kita tengok apa lagi yang persamaan dengan varian yang bawah dia. Untuk yang light dia tak ada tinted lah. Yang ni ada tinted daripada kilang. Tapi tint dia pun tak berapa nak gelap lah kalau anda tengok di sini. Macam inilah dia punya kegelapan dia. Macam tak ada tint pun ada. Tapi tak apa, saya akan belanja anda full car tint sampai belakang lah. Kira full car ni depan ada 7 inci, 8 inci apa semua dibekal voucher lah. Voucher tak ada nilai pun, bawa pergi kedai kena top up. Ini dah siap pasang masa nak ambil kereta. Lepas tu saya akan bagi, sebab X90 ni besar kan, jadi ni kadang-kadang saya malas nak kena lap-lap apa semua. Saya belanja anda coating lah. Basic coating saya akan bagi untuk setiap pembelian X90. Lagi apa yang perlu anda rasa untuk kegunaan family ni? Mungkin kalau dashcam ni ada tak pot? Pot ni tak ada ni. Tapi tak apalah, saya boleh minta pomen pasangkan lah kalau dashcam ke apa kan. Tak apa, saya belanja anda dashcam lah. Dashcam depan belakang, itu yang penting. At least ada dashcam. Tak ada dashcam pun jadilah untuk nak keselamatan daripada orang langgar kita ke apa kan. Saya rasa mungkin anda perlu tukar kapet ni. Kapet yang ini kapet macam office ni tak sesuai lah kalau anda nak balik kampung. Balik kampung kenalah pakai kapet yang getah ke apa kan. Tak apalah, saya belanja anda yang itu kapet yang getah tu kan, macam terapur punya style ke apa. Macam tu lah. Yang itu sesuai untuk family. Jadi kalau ada yang terpijak tanah ke, tai kucing ke, tak adalah melekat dekat kapet yang macam tu. Sekarang dah tak ada lagi coil mat. Tu yang saya rasa yang perlulah untuk sebuah kereta keluarga. Coil mat pula, car mat kan. Yang itu yang perlu. So kalau itu dah tak payah fikir apa dah. Semua dah ada dah. Bawa balik kampung je untuk X90 ni. Apa lagi? Macam boot tray ke apa kan. Mungkin itu perlu lah kot. Itu boot tray ke apa kan. Tapi itulah, kalau dah letak boot tray dia tak boleh nak buka. Ni ada storan kecil sikit lah di dalam. Dulu di bawah ini ada bateri hybrid. Tapi sekarang dah tak ada lagi. Tapi masih lagi pattern dia sama lah. Dia punya engine sekarang dah tiada lagi hybrid. So untuk pada jangka masa panjang nanti, anda tak perlu fikir dah tentang additional cost nak kena tukar bateri ke apa. Jadi ini kita boleh jadikan sebagai satu kereta keluarga yang boleh pakai lama. Ini boleh pakai lama. Sehingga anak anda dah habis sekolah, dia orang dah ada kerja sendiri. Masa tu anda boleh jual dah kereta ni. Dah tak pakai lah. Tak perlu dah 7 seater. Semasa anak-anak masih kecil lah, semasa ibu bapa kita masih ada lah, belilah kereta yang macam ini. Bila mereka dah besar, bila ibu bapa kita dah tiada, masa tu anda kena beralih lah kepada kereta yang 5 tempat duduk pula. So masa anak-anak kecil, jangan membuang masa. Terus beli kereta yang boleh duduk muat 7 orang. At least ada backup. Maksudnya kalau anda masih ada 2 orang anak sekalipun, 1 orang anak sekalipun, terus beli kereta yang macam ini in case kalau terlajak banyak anak ke apa kan. At least anda dah ada sebuah kereta yang boleh duduk semua keluarga anda. Ibu bapa anda nak bawa ibu bapa berjalan, inilah keretanya. Ibu bapa anda akan sangat gembira jalan-jalan dengan cucu. Boleh pergi Thailand. Nak pergi Thailand, muat satu keluarga. Tinggal pakai songkok saja. Songkok di atas yang roof box tu. Kalau nak 7 punya luggage lah, memang terpaksa pakai lah roof box tu. Sebab sekarang tak ada masalah untuk pasang roof box. Dia punya roof rail, ketahanan dia, saya pergi training hari tu, dia boleh bawa berat muatan 75 kilo katanya. Ni bukan kosmetik. Ni roof rail yang berguna besi, bukan plastik, bukan macam X50. Itu dia macam lebih kepada kosmetik lah. Ini sebuah kereta keluarga yang sangat-sangat satu package. Anda suka pergi camping, sekarang trend orang pergi camping kan. Inilah kereta dia. Kereta untuk pergi camping, kereta untuk jalan jauh, kereta untuk balik kampung.
ada sebuah ini memang dah, ni adalah idaman bapa-bapa. Banyak yang bapa-bapa idamkan kereta macam ni sebenarnya, termasuklah saya. Tapi malangnya dia baru keluar yang murah sekarang ni kan. Jadi benda ni kalau Proton buat daripada awal hari tu, saya rasa banyak dah orang pakai X90 ni. So sekarang ni banyak orang dah mampu beli. Jangan tunggu-tunggu lagi. Cuma power tailgate dia tiada lah. Tapi yang ada power tailgate sekalipun, kereta mana-mana, brand apa-apa pun, kalau ada power tailgate, dia punya jangka hayat dia tak adalah lama mana. So itu mungkin sebabnya kenapa dia pakai manual tailgate. Untuk turunkan dia punya tailgate ni boleh tahan berat jugalah. Tapi ada aksesoris lah kalau nak tambah. Untuk yang rendah ke apa, anak-anak anda nak tutup, itu masalah sikit lah. Itu dia punya kekurangan. Tapi itulah, tak boleh nak buat apalah sebab harga dia dah murah kan. Kereta yang lain pun macam Xpander pun mana ada power tailgate. Dia tiru spek sama seperti yang Xpander, Veloz. Tapi Veloz dia ada ADAS. Kita tengok dia punya kesenyapan, fit and finish. Tengok dia punya wheel arch dia ada carpeted. Bermakna dari segi kesenyapan pun kita boleh tengok je kita boleh tahu kereta ni senyap. Daripada segi kekemasan dia punya wheel arch, nampak dia siap carpet kan. So untuk road noise, dia memang akan senyap berbanding pesaing dia yang sama harga. Dia punya bunyi angin, bunyi tayar, bunyi air hujan, percikan air hujan ke apa kan, dia lebih kedap, dia lebih serap bunyi lah. Jadi itu benda-benda yang berada pada kereta-kereta segmen D. Benda-benda itulah yang dititik beratkan. Kesenyapan kabin untuk kereta yang 100,000, itulah kelebihan dia. Dia punya pintu pun kita boleh nampak tebal ni. Jadi ada side impact ke apa, InsyaAllah satu keluarga selamat. Ada airbag di tepi, dia ada curtain airbag lah. 6 airbag tu curtain airbag daripada depan sampai ke third row ni. Itu airbag dia lah. Pintu sebesar ini pintu dia. Bukaan dia senang untuk keluar masuk. Ibu bapa kita nak masuk dalam, dia tidaklah tinggi sangat macam kita kena memanjat ke apa. Kalau Toyota, dia ada Toyota Fortuner. Dia punya pesaing dia kalau ikut tu betul lah, Toyota Fortuner. Itulah saiz dia. Tapi yang itu SUV, bukan SUV bandar lagi tu. Itu SUV masuk hutan dah tu. Sebab dia pakai leather chassis lah, leather frame chassis. Yang ini dia monocoque. Jadinya dia punya keselesaan, dia lebih selesa. Dia tidak bumpy apa semua. Suspension pun multi-link. Dia bukan torsion beam. Saiz tayar yang sekarang semua dia bagi 18 inci. 18 inci dia punya saiz tayar dia 225 55 18. Peliknya dia kecil berbanding X70. X70 yang bersaiz 18 tu Proton pakai 225 60. Kalau X90 dia pakai 55, bermakna dia lagi nipis lagi. Jadi jika anda nak lebih selesa lagi pada masa akan datang, anda boleh pakai saiz tayar yang 60 ni. Masih muat, tak ada masalah untuk masukkan ke X90. So dia lebih serap, hentak lebih baik. Lalu jalan yang berlubang, yang tak rata, dia lebih selesa. Dan lebih penuh dia punya wheel arch. Ni nampak kosong sikit kan. Anda nak pakai 235 pun boleh juga. Saiz rim ni boleh masuk lagi, dia punya lebar dia. Enjin yang untuk X90 yang baru ni, dia dah gunakan IGT juga, sama seperti model X50, X70 dan S70. Semua sama. Sama juga macam Honda, dia gunakan pada 4 model yang lain juga untuk enjin 1.5 turbo dia. Accord, CR-V, Civic, HR-V, kan semua enjin yang sama. Jadi sama juga konsep seperti ini. Dia nak
share part untuk lebih murah dia punya cost untuk dapatkan kalau dia ada volume. So untuk ruang dalam ni kita boleh tengok di ruang bawah ada cover juga di bawah, tak nampak lah lantai direct. Dia punya area dia punya soundproofing kat sini pun ada juga dia punya foam ni. Bukan setakat di bawah saja, di dalam ni pun ada. Di ruang tayar ni pun ada kapet. Di dalam ni pun ada. Tak cukup dengan itu. Cuma dia tak sebaik X70. X70 adalah lagi premium produk sebenarnya. Even di pasaran luar negara, X70 tu sebenarnya lagi premium sikit. Dia punya hood ni pun dia pakai strut X70. Tapi X90 ni dia pakai sama yang macam X50 lah. Enjin sekarang dah time engine. Maintenance dah lebih murah daripada yang dahulu. Dulu hybrid pula tu, ada timing belt apa semua. Jadi itu kadang-kadang concern yang untuk memilih sebuah kereta keluarga, kadang-kadang itu concern dia. Dia orang risau tentang hybrid lah apa semua. Jadi sekarang dah tak perlu risau. Bateri tinggal satu je lah. Bateri yang biasa lah seperti yang kereta lain. 12 volt punya bateri. ECU, apa lagi, semua sama, share dengan X50, X70, S70. So untuk harga 100,000 anda dapat enjin yang berkuasa 181 PS, 290 Nm of torque. Cukup baik, cukup power untuk bawa 7 orang penuh pun sekali. Bawa naik genting pun cukup power, dia tidak under power. Prime dan Prime X sama dia punya meter. Jadi apa ada yang di sini adalah information untuk tire pressure, TPMS. TPMS ada daripada variant Prime. Dia punya pressure ni boleh tukar unit lain lah, KPA, PSI pun boleh. Next, apa yang ada, instant fuel consumption, trip meter, 4 menu yang ada lah. Biasa orang suka view yang ni. Selain itu, apa yang ada, kita tengok dia punya setting. Tekan sini, tekan tengah. Ini setting-setting yang ada lah. Theme. Warna theme ni, meter ni warna ini saja. Dia ada 2 saja, ada light and dark theme. Interface yang baru sikit lah untuk size ISU ni 12 inci. Kita tengok display di day theme. 2 warna saja, 2 theme saja. Night theme. Biasa orang suka night theme lah. So dia tak ada lagi ruang adas di sini. Parking sensor depan ada. Untuk close window, kalau kita terlupa tutup satu tingkap ke apa, kita lock, dia automatic naikkan tingkap semualah. Speaker tetap ada 6. So ini je yang ada. Dia tak ada ruang adas. So untuk menu depan, ini saja yang ada. Dia tak ada lagi Proton Link, yang internet connectivity tu kan. Kita tak boleh connect dah dengan kereta ni. Untuk variant Prime, dia ada 360. Light hanya reverse camera saja. Belakang, kiri, kanan. Jadi untuk warna kereta ni, kejap kita tengok ada tak. Boleh ubah. Kita boleh ubah warna lain lah. Ada 4 warna. Warna hitam tak ada kat sini. Hitam tiada. Tapi ikutkan 5 warna sepatutnya. Cuma warna hitam di sini dia tak ada. Aircon dia dual zone. Sebelah kiri dan kanan kita boleh buat suhu yang berbeza. Dia ada physical button untuk aircon. Suara saya makin tak ada ni. Switch off. Tekan lama-lama dia akan off. Okay. Kalau silau ke apa, kita boleh terus off. Dia tiada auto dim.
dia pakai yang tradisional. Dia tiada lampu. Ini pun tiada lampu. Dulu dia ada sunroof, sekarang tiada. Kompartmen yang memuat botol air besar. Memang muat untuk satu air botol besar yang 1.5 liter. Shortcut button untuk 360 kamera. Driving mode dia ada 3: Eco, Comfort and Sport. Traction control, electric stability control off button. Lama-lama dia akan switch off. Hill descent control, untuk kelajuan 30 ke bawah baru dia akan berfungsi. Parking sensor depan, dia ada auto hold. Port USB ada 1, 2. Belakang ada 2. Tengah second row ni ada 2. Third row pun ada 2. Ada 6 USB port. Dia ada type C juga. Okay, ini cruise control tetap ada jugalah. Cruise control yang biasa, bukan adaptive. Set, resume, voice command. Dia tiada voice command. Dia voice untuk yang Android Auto, Apple CarPlay. Dia Siri ataupun Gemini. Tu lah. Tu yang ada. Angkat call, drop call, speed limit. Home screen. Naik search channel, volume up down, mode. Nak tukar daripada radio ataupun apa. So itulah basic yang ada. Dia ada headlamp leveling, boleh adjust lampu brightness semua. Untuk buka belakang, tapi dia bukan power tailgate, dia just unlock saja. Auto fold. Nanti boleh WhatsApp saya untuk dapatkan brochure. So itu je lah. Yang penting-penting tetap ada. Leather seat, semua variant ada. Soft touch material. Ini leather material. Ini lembut. Ini pun lembut, tapi lembut yang biasa. Jadi point yang penting, dia bukan hard plastik. Kebanyakannya soft touch, tapi ini hard plastik lah. Dia tiada wireless charger. Shifter, electric shifter. Main-main macam ni tak ada apa. Parking, gear parking. Tolak yang depan tu kan, yang macam kereta lama, tolak ke depan, itu ada. So inilah interior. Kita pergi ke second row. Untuk kawalan belakang, menu blower individual. Untuk belakang, depan lain. Ventilation 3 level, type C, type A. Ventilation depan, kiri, kanan, belakang, kiri, kanan. Untuk Prime X saja. Dan dia punya ventilation di bawah. Di sini tiada. Ruang ni kita boleh ke depan, ke belakang. Ini paling belakang. So dia punya leg room memang agak baik. Kita try pergi belakang. Ini third row. Kalau kita tolak paling belakang, adalah lebih kurang macam ini. Untuk yang sekolah rendah, muat lagi lah. Saya punya ketinggian dalam 167. Jadi ini, sekejap saya buka lampu. Untuk yang ketinggian macam saya 167, memang dah sagak lah benda ni. Dan tight support, saya pun tergantung juga. Kalau atas 160, dah start tergantung lah untuk tempat duduk belakang. Untuk yang sekolah rendah, masih okey lagi. Tapi dia lebar. Lebar, kita boleh duduk macam inilah, mengangkang sikit. So tak adalah sempit sangat di belakang, sebab dia lebar. Type A, 1, 2,
ruang belakang ni dia naikkan lagi dan dia boleh adjust tak. Jadi dia punya level ni paling ke depan macam ni, paling menyandar macam ni. Dia macam ni. Ada 2-3 level untuk third row. Kalau kita nak lipat, kita boleh buat L shape. Jadi jika anda ada keluarga 5 orang totalnya, kalau nak balik kampung, seorang boleh duduk di belakang, luggage boleh buat L shape macam ni, L shape. Jadi ruang untuk luggage anda besar lah, boleh timpa-timpa lagi dan masih selamat, boleh pakai seat belt. Aircon belakang pun ada. Anak baru ada seorang, nak bawa ibu bapa, ibu bapa duduk captain seat, anak duduk di third row. Memang selesa nak pergi jalan jauh. Luggage tak ada masalah, ada L shape. Sebab tu kenapa walaupun anda ada anak seorang dua orang, sebenarnya beli je terus SUV ataupun MPV. Tak perlu fikir lagi pasal 5 tempat duduk, rugi. Beli kereta yang atas 100,000 tapi dapat duduk 5 orang. Ini keluar 100,000 boleh duduk 7 orang. Cukup setakat itu saja video saya untuk yang ini. Nanti saya akan buat lagi video-video lain. Stay tune. Jadi siapa-siapa yang nak tanya, nak kirakan ke apa, boleh je WhatsApp saya di nombor di talian ini. Nanti kita boleh set appointment. Saya belanja anda pandu uji Proton X90 yang baru ni. Minta maaf banyak-banyak, saya punya suara ni sebenarnya tak berapa baik. Sakit tekak. Saya dah postpone 2 hari dah nak buat video X90 ni sebenarnya. Pada hari ni pun masih lagi tak berapa baik. Saya buat sajalah sebab apa, saya tak nak membuang masa. Saya pun nak buat bagi anda tengok betul-betul sebelum membeli kereta raya. Ada yang dah sign untuk expander ke kereta apa-apa ke, postpone dulu. Jangan anda nak beli kereta raya sebab nak pakai raya je, anda main sapu je apa-apa kereta yang ada. Jangan macam tu. Kita nak pakai kereta lama, nak pakai kereta 7, 8, 9 tahun. Jangan anda main sign nak pakai satu hari raya punya pasal anda pergi sapu je kereta yang apa yang ada. Jangan macam tu. Tunggu sikit, settle dulu. Raya dulu. Raya ada 30 hari. Raya haji ada lagi. Raya tahun-tahun depan ada lagi. So jangan rushing sangat anda nak membeli sebuah kereta family ni. Fikir betul-betul. Ada bajet 100,000 tu, fikir betul-betul. Jangan settle dengan 5 seater. Kenapa nak 5 seater sedangkan anda boleh dapat 7 seater? Ini future proof. Inilah keretanya untuk boleh pakai lama. Besar dia memang besar, tapi janganlah anda jadikan satu bebanan untuk nak navigate jalan bandar ke apa. Sebenarnya dia bila kita dah adapt bawa kereta ni, sebenarnya senang je. Ada yang lagi besar daripada ni sebenarnya. Macam pickup truck, lagi besar, lagi panjang. Macam Kia Carnival, lagi besar. Tapi ada je orang buat daily untuk kereta ni. Kalau anda memang nak pakai satu je, dekat kondo ada satu parking je, ini pakai kereta dia. Sesuai untuk yang berkeluarga, yang dah ada anak, sangat-sangat sesuai. Untuk 100,000 dapat kereta di segmen di segmen ni memang segmen yang mewah sebenarnya. Untuk pasaran luar negara, asalnya dia memang harga dia lebih kurang sama pun dengan X70 tu. Jadi bila sampai Malaysia, awal-awal hari tu Proton dia bagi macam-macam lah jajan. Tu yang dia jadi mahal. So sekarang ni pasaran luar negara, nama dia Okavango apa semualah, dekat Filipina apa semua tu, inilah kereta yang sebenar dia. Dia pun mana ada adas apa semua. Macam inilah asal, konsep asal dia, inilah dia. Tapi sampai Malaysia sekarang ni dia kekalkan saja suspension multilink tu lah. Sebab di kilang Tanjung Malim tu dia dah ada semua
yang itu kan, jadinya dia tak boleh lah tukar balik ke torsion beam ke apa, jadi tak perlu yang itu. So dia kekalkan multi-link juga. Bagi saya ini satu package yang amat baik. Dah berapa lama saya membebel ni, setengah jam lah video saya ni. Saya kalau boleh nak buat video pendek-pendek belas minit je, tapi minta maaf banyak-banyak siapa yang masih menonton. Saya pun tak sangka. Terima kasih sudi menonton sampai ke saat ini. Untuk yang masih sudi menonton sampai saat ini, anda akan dapat extra gift daripada saya. Apa yang anda nak minta, bagi tahu je lah, yang kecil-kecil apa semua. InsyaAllah selagi yang saya mampu, saya akan cuba tunaikannya. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Sila subscribe dan like.